baca zikir ni 11 kali sebelum tidur. 11 kali lebih kurang 11 saat saja. Bila baca zikir ni, yang pertama elak daripada gangguan syaitan, yang kedua selamat daripada gangguan jin. Jika ada orang hantar sihir ke apa, dia akan pulang balik kepada si penghantar tersebut. Ni ngeri dengar kan. Kemudian yang ketiga, selamat daripada kecurian dan juga kebakaran. InsyaAllah rumah kita terjaga. Yang keempat, elak daripada mati mendadak. Ni kena rutin selalu amalkan, istiqomah buat sentiasa. Kemudian yang kelima, elak daripada musibah kita ni. Banyak sangat cabaran dalam hidup. Apakah bacaannya? Bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 kali sebelum tidur. 11 kali saja, tapi manfaatnya besar dan juga banyak sangat. Pastikan sentiasa buat dan like, sharekan supaya kita sama-sama dapat manfaatnya.